Assalamualaikum semuanya. Wah, sekali lagi kita ada masakan orang lama. Tapi kali ini kan, Mak, dulu Mak punya tetamu semua Mak tak kenal. Tapi yang ini Mak kenal sangat. Ini lebih kenal. Ini Rifki. Rifki ni cucu Mak saya. Cucu nombor berapa Mak ingat tak? Ini saya tak tahu lah, banyak sangat. How are you Rifki? Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Bagus. You pernah masak tak kat rumah? Masak Maggi lah. Okey, masak Maggi. Rifki ni seorang content creator. Dia banyak buat content overseas, travel dan sebagainya. Bila you pergi overseas kan, cik nampak you always also try new food. You know, what is the most interesting food yang you dah pernah try and negeri mana tu? Interesting food Kalau gitu I think kat Kazakhstan lah. Kazakhstan. Makanan apa Diorang mainly, okay, one is horse meat. Horse meat? Horse meat. Mak, dia makan daging kuda dekat Kazakhstan. Ya, Sedap. daging kuda memang sedap. Nenek pernah makan juga. Oh, ya ke Mak? Oh. Kat mana? Kat Singapura? Kat luar negeri? Dia orang kalau kuda yang dah tak pakai, dia orang potong kan. Oh, pasal apa? Mak saya ni, dia tinggal di race course dulu. Dia orang Bukit masak Timah. itu. Masak goreng manis. Oh, ya ke? Sedap. Okay, ni saya tak pernah cuba, nak kena try Okay, Rifki, you dah ready tak nak belajar resepi baru masakan orang lama punya? InsyaAllah, gonna be easy peasy. Okay, kita tengok nanti, okay? Mak, apa resepinya dan mungkin apa bahan-bahannya untuk Rifki hari Ini ni? hari masak pindang Palembang. Pindang Palembang. Ini resepi siapa, Mak? Ini resipi orang Palembang. Orang Palembang. Oh, jadi Mak Masa belajar tu daripada dia. aku pergi sana. Dia orang jemput aku makan. Jadi aku tanya ni masak apa? Dia bilang masak pindang. Okay. Habis dia bilang, kata aku sedap, kasih saya resipi boleh? Boleh kata dia. Oh, dia kasih Dia. Tapi dia orang pakai cili padi. Oh, tu pedas tu. Padi kau makan baru pengsan. Aku tergigit, Masya Allah. Okey, saya tak boleh makan pedas. So, nasib baik Mak tak pakai Jadi cili aku tak padi. pakai cili padi. Okey, Mak, apa bahan-bahannya, Mak? Bahan-bahan utama ikan tu. Ya, ikan tongkol. Ikan tongkol. Dalam bahasa Inggeris ikan apa? Ikan tuna. Ha. Ikan tuna. Jadi itu bahan pertama ya. Okey. Yang kedua ni rempah-rempahnya lah. Wah, banyak, Mak. Pertama cili merah, bawang putih, bawang merah, ini lengkuas. Wah, lain lengkuas ni. Ini lengkuas ya bentuknya. Okay. Itu yang dah kopek. Okey. Jadi supaya awak tahu, ini lengkuas. Okay. Kalau orang Jawa cakap apa? Laos. Laos. Oh, iya ke? Okey. Saya pun tak tahu. Laos. Ini alia, Alia. kunyit, Okey. serai, asam, So, air asam nanti kita buat. belacan, Okey, belacan. garam, gula. Okey. And ini? Ini saya nak buat sambal belacan kulit limau. Oh, tu the side dish lah. Ni ada lagi, Mak? Campurannya ni apa namanya? Ladies finger Ladies finger betul lah. Jari ibu Okey, dia bukan literal translation. Mak, orang Melayu cakap apa, Mak ni? Ni kacang bendek. Kacang dia. Oh, beza sih. Beza. You tak boleh Jadi, Google translate benda ni. Alright. Sekarang awak kena potong ni lah. Potong dulu lah. Okay, Okay. set. Let's go. So, Cik dah belajar daripada nenek 10 tahun masak. Oh? We did video, cooking video, 10 years. Oh, 10 years already. 10 years already. Wah. 100 over recipe. Can you remember I most of the recipes? remember I cut like this lah. Foto baru-baru, tak tahu langsung, tak tahu. What's the proper way to cut? No lah, this one you're doing the right way. Oh, right way. Doing the right way. Yeah, but cara orang lama punya potong pun gitu je. Diorang macam chef potong semua, diorang ada their way kan. Tapi orang lama diorang ada nama. Nama. So potong dadu, potong kasar, potong halus, potong hiris. Okay. They call it like that. So we must know what they call it lah.
Menatap belacan? Berapa sudu? So nenek put belacan So let's take a look. Satu je? Satu je? Okay, dan garam. Satu This is cukup. garam. Ni kalau kurang garam boleh taruh. Ini sekarang awak tuang kat periuk. Ni periuk. Okay. Kini dah tertuang semua sekali. So Macam now mana? dah ready tau. This is the full rempah recipe already. Oh, tuang semua Okay, bagus. Dah hidup apinya. Apinya tak hidup. Yang ini awak taruh air, goitang-goitang taruh sini. Okay. So kita Lagi. nak start Lagi? masak Dah, ni. dah. Part saya paling suka. Alright. Okay. Tuang je First time masuk dapur nampak. Taruh lagi kurang. Oh kurang. Okay, let's put some more. Kurang airnya. Okay. Enough? Boleh? Cukup? Lagi. Lagi Okay. Tengok dia tak sabar. Dia ini, tolak benda tu sekarang sendiri. taruh ini. Okay. Semua? Ambil petapiasan. Ni. Oh. So we Saya use the tuang. filter. Ha. Yes, betul. Make sure dia punya seed semua. Wah. Tuang semua. So bila you tuang the seed inside, then dah you itu awak ramas kat situ. Make sure all the Side air mix. dia jatuh. Yes. Okay, nenek wants you to put some more water on the asam. Ramas. Ramas sambil ramas. Alright. Wah. Okay. Dah. Lagi. Okay. Sampai dia habis. Kau tak hidup apinya. Hidup tak, Mak? Dah. Dah? Nanti kalau dah didih baru taruh ini Okay, you can put that away. Tuk sini. Alright. Let's go. Nice. Okay, I remember why I stopped for a bit. But I forget masa tengah masak kena fikir the time also Ya, You cannot delay kan? tapi cara orang lama, Aha. dia tengok saja. Okay. I dah tanya soalan ni dah berapa banyak dengan nenek. So selalu I tanya, dia cakap, you tengok saja, nanti dia dah tahu. So sampai hari ni I tengok saja. So bila dia mendidih, it's boiling, that's when you put the fish. Masuk satu-satu. Satu per satu. Okay, go. Let's go one by one. Nice. So we spread it around. Okay. Okay, so far macam mana? So far, how do you feel? Alhamdulillah. Do you feel macam you learning something new ke apa? Oh yeah, definitely. Macam fulfillment a bit Because I rarely dapat masak. Ni takut kau masak then my keluarga tak boleh makan lah. Okay. But it's quite interesting the process Yeah. Okay, you can gaul sikit but don't gaul banyak. Okay. Kasih dia submerge and spread. Ni kuah dia cair-cair tau. Macam sup. Kasih cair Oh, okay. Sekarang I masukkan semua. Okay, masukkan semua sekali then you gaul. So the thing is because ikan ni kalau you gaul nanti dia hancur. But you need to distribute it because kat tengah saja yang panas. Okay. So the fish kat tepi tu dia tak panas sangat. Kuah dia memang gini Mak, memang basah gini. Memang bukan kering kan? Bukan kering kan? Memang macam gini kan? Dia memang banyak kuah. Cair gini. Okay, cair-cair. Okay lah, awesome. Alright. Okay, thank so you. mari kita Ini buat lagi sambal lama. dia. Lagi lama So ni untuk apa? Sambal belacan. Macam okay. Kulit dia duduk sini. Kulitnya saya nak. So later, nanti you nak kena. Taruh kat belacannya nanti. Okay. Lain daripada binjai punya. Ya. Binjai punya gini juga kan? Binjai tak Tak taruh payah, ini. lain. Okay. Ni buang? The juice. Okay. Ni kena potong halus-halus. Halus-halus Let's help. Oh gitu. Potong gini. Okay Rifki, kita potong ni halus-halus. Panjang Potong because it's gonna be halus-halus inside ini, Okay. inside the Gini. belacan. Okay. Wah, ni actually potong quite sharp sih. Ni potong Potong gini. Macam nenek potong. tajam Careful. I dah pernah kena. Halus-halus lah. Nanti tak boleh makan. Yang ni boleh? Masih kena halus lagi Boleh lagi ni. Boleh lagi Boleh.
Let's try make it lagi halus, okay? Okay, you pernah tak when you go overseas and then you eat and then you teringat food from home, especially nenek punya cooking? Teringat, I think it's more macam rindu. Rindu. Yeah, because you eat the same type of food overseas, right? Yeah, so it's like, so I remember 1 month back, 2 months back, when I was travelling back to back Kazakhstan and Korea, tak sempat pergi balik Singapore. I remember telling my friends, wah, I nak makan Maggi goreng sih. I nak makan kuah merah. Yeah, so it's like, I think it's more macam rindu lah. Rindu, okay. Okay, mak dia tengah mendidih ya. Tapi ikannya belum masak. Macam mana caranya? Dah rasa dulu. Okay, kejap, saya ambil. Let's rasa. Aku rasa tawar. Tawar mak. Tawar. Okay, so nak kena letak garam. Tengok dah Okay, tahu. mak nenek tengok je dah tahu. Okay, mak rasa. Tawar. Tahu Okay, let's ask Rifki to try this first. So you know what is tawar, okay? So this is This tawa. tawar, kan? So now nenek is going to mix some gula and garam to make it perfect, okay? Okay. Satu sudu. Satu dulu. Ini? Dah. Dah. Sekarang awak ambil kacang bending dengan tomato. Okay, so this is the last part. Kita nak taruh kacang bende dan tomato. Okay, nenek dah tuang. Ini pun tak boleh masak-masak. Kalau masak ini, potongnya ginilah. Tak atas periuk. Pasal dia sekejap je Rifki masak. Ini aloe vera. Potong Bukan. dulu. This ladies finger, aloe vera lain bro. So the tip buang and then the body you gula a few times. Yeah. Alamak, dah macam biasa je. Pedas 10 years pengalaman. Pedas. Tak apa mak, sedap pedas. See now she want to taste the thing. Okay, macam mana mak? Macam mana? Belum rasa. Tak sabar. Potong habis. Dah okay. Now I want to taste. I nak try because I nak jadi pandai. I still don't know macam mana nak dapatkan Kejap lagi taste. kan mati ya. Okay, sekarang kita try. We try how to taste it. Okay, so just now you know the tawa punya taste kan? Very bland. Very bland. So now nenek cakap dah okay. So let's taste it. I also want to know because this first time kita buat pindang Palembang. Okay. So let's try. Tak payah gaul Yeah. Kau you take the one inside. Dalam sikit. Yes. Okay, let's try it Different? Alamak, my turn. Terhebat. Terhebat Yeah. So let's try this. Rasa apa? Sekarang. Okay, bismillah. Oh, masam-masam dia. Nice. Sekarang baru. Kurang. Just nice. Gula. Perfect. Terhebat. No, cukup. Bagus. Power. Sekarang saya baru faham pindang Palembang punya rasa. Okay, tadi kita tak tahu. Now you know, right? Now I can gauge. Okay, so mak ni berapa lama? Dah boleh Biarkan. kasi mati. Dah boleh? Oh, Alright. bro, dah habis. You did it, man. Yes. Okay. Okay, ni boleh tolong ajar buat sambal belacan? Boleh. Alright. Okay. So, the first step kita orang, ni dalam ni banyak air. Ibu peras kat sini. Nenek dah rebus. Okay. Oh, dah rebus. She boiled it. Okay, so if you can touch the chili is now very soft, kan? Oh, Okay, yeah. so what we do, kita pecahkan. Yeah. Okay. Then you press the water, make sure the water is out. Okay, then after out baru you letak sini. So you break everything and press the water out. This is the amount of chili that you need untuk buat sambal belacan. Just one bowl. Just one bowl? One bowl, you need a lot of this. Oh. Yeah. So kalau this is enough for 4 person lah, 4-5 person. Okay. Kalau you nak bikin for whole family of 5-6, you need to have more lah. Ni kau rebus berapa lama Kalau dah empuk angkat lah. Tak payah lama-lama.
Kalau dalam lembut. Akan all. Okay, soalan ni semua saya semua dah tanya dulu. So bagus you tanya nenek. Pasal apa? Dia tak akan ada timing. Dia tak akan bilang dengan you orang lama 5 minit. Dia tak ada gitu. Dia tengok dah lembut, angkat. Okay. Okay, Rifki, you gotta... Alright. Ni dipanggil apa, Mak? Nak di apa ini? Di otak-otak. Hocek and ulek. Bukan. Oh, like that. No. Macam mana? Okay, so I tunjukkan. Okay, dia bukan gini, okay? Ini bukan buat apa. So, you have to put power in your arm. Okay, so you have to grind from up to down. Okay, like that. Up, down. Down. So, get some friction in it. Okay. So, you have to macam make it mince lah. Okay. Wow, I can smell the... You can smell kan? Okay. So, not too near nanti kena mata. So, you stand up lagi bagus. Okay. Yeah, you have to put a bit more power there. Like that? Yeah. You know why nenek laugh tak? Because you pelan sangat. Ikut lagi kan? It's very okay. So this is the speed, okay, that she's looking at. Because I tahu nenek signal dengan I. Dia ada signal mata dia tahu kalau. So this is what she's looking at. Lajunya? Habis. So this is what she wants, okay? So bila dia nampak you buat pelan, dia dah signal mata dengan I. Okay, let's go. Okay, Rifki, sebelum kita makan, apa perasaan you dah buat ni daripada mula lagi? Any takeaway tak? Any takeaway? At first, tengok macam susah because like everything in one. So like, yeah, in the beginning, even before the show, I was already macam panicking. Like, wow, there's a lot of things to take note. But after breaking down the ingredients, the process, what you guys do to prepare before. Because for me, I cook instantly. So it's like a new thing for me. Like after breaking down everything, then it felt way easier. So I underestimated how manageable this whole thing is lah. Okay, are you ready to try? Mak, Alright. kita nak cuba boleh? Boleh cuba? Nak makan? Boleh makan. Okay, go ahead. Silakan. Silakan, Rifki. Alright. Let's dig in. Okay, I pun tak sabar. This first time tau I try pindang Palembang, you know. Oh, really? Yes. Same. I've never tried this. Pasal ni first time nenek buat juga for in front of us. Wow, look at that. Look at the ikan. Oh, okay, take the kuah sikit. Wow. Are you a person makan dengan kicap? No. No, okay. No. Then I don't have. I makan dengan kicap. Oh, I makan dengan Tak kicap. apa. Okay. Tak apa. I will try without kicap first. Alright. Pasal nanti kicap chef selalu marah tau. Kicap ada kalau Pasal nak. kita kacau dia punya taste. Alright. Tengok. This is the way. Okay. Bismillah. Come Rifki. I nak tengok your reaksi. Wait. Sambal. Oh, alamak. Mana lupa, man. Okay. Let me take for you, Jangan. Just put by the side. So the lime skin pun boleh makan Yes, boleh makan. Lime skin boleh makan. Jangan campur belacan dulu. Then later baru you campur. Okay. Okay, let's try. Alright. Silakan, Mak. Okay. Go ahead. Bismillah. Wah, tuan-tuan dan puan-puan, this is the best time of the show. Silakan. Very good. Very nice. Okay, expected. But now you try with the sambal belacan tak? Oh, yeah. I nak you try. This is your own doing now. This is your own air tangan, okay? Okay, you makan mesti makan dengan nasi sekali. You must take with the rice. Tengok tulang dia. Oh ya, ada tulang. Tapi ni tak ada tulang. Mak, power Mak.
Sedap. Okay, so you dapat rasa masakan ni dia masam-masam. What I like is sambal belacan dia memang kena dengan dia punya the whole dish lah. So kalau you makan tak ada sambal belacan mungkin macam kurang sikit. It's like something is missing. So sambal belacan dia kasih dia pedas sikit kan. So good mix. It's a good mix, right? Wow. Okay, now that you've tasted this kan, what can you say to all the young people out there yang mungkin dah nak try masak masakan orang lama? What can they do first? What can they do first? I think buat research dulu. A lot of research on the ingredients that you need and the ingredients that you need to prep. Because we are so used to macam doing things on the go. We don't realize the planning itself is very important. So I think for the whole of this to happen, you need to learn how to prep well first. Yeah, but of course, if things go sideways, you can still practice and do it again. And I think that is what I need lah. I think I'll need more training of all of this. Yeah. Do you know that I grew up with your dad? And we will always queue up for Nenek's food. Oh? Every Sunday. Oh? Before we go out and play soccer, we will queue up and wait for Nenek to finish cooking. So Okay. that is a memory, every time I nak makan masakan Nenek, I remember those old days. Yeah, so it's always good to learn how to cook. Even if you're young and you maybe thinking, okay, I can learn modern cooking, but don't forget about our way of cooking. This is literally how people before Nenek do it. So I think we can continue this legacy if you try it. Okay? Mak, ada pesanan nasihat untuk Rifki macam mana dia nak jadi pandai masak? Baguslah orang lelaki sekarang banyak pandai masak. Jadi kalau awak boleh masak, awak boleh berniaga, boleh ajar orang kan. Betul. Kalau ilmu kasih orang makin bertambah. Masak untuk bini. Itu lain cerita. InsyaAllah, amin. Okay, so bagi mereka yang kat luar sana, you wanna try masakan pindang Palembang daripada nenek saya, like and share. And Mak, izinkan diorang kalau nak try, diorang nak cuba, nak buat niaga ke apa? Boleh, siapa-siapa saja nak buat berniaga boleh. Alhamdulillah. Mak, terima Tapi kasih. ini jarang orang masak. Jarang, Dalam betul. perniagaan tak ada. Mak, terima kasih kerana ajar kita, ajar Rifki. Terima kasih kerana datang. Terima kasih. Okey, And you sama-sama must try. kasih. And jangan lupa kalau you dah try, please ambil gambar, tag kita orang. Okay? And follow Rifki. Rifki, nak bilang dengan orang your social media handle. It's Rifki, REEFKEY _. Awesome. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jemput makan, jemput tengok. Sedap ni.